Stesen minyak mana jual mainan paling murah? Kita mula dengan Petronas. Bang, mainan apa paling murah kat sini? Dia tunjuk aku mainan belon buih ni yang berharga RM5. Kalau RM5 bagi aku mahal. Disebabkan aku suka belon, aku bagi 5/10. Tapi mungkin Shell ada jual mainan yang lebih murah. Dan bila aku masuk, diorang jual banyak mainan untuk budak-budak. Kak, mainan apa paling murah kat sini? Dia tunjuk aku telur lollipop ni yang berharga RM2.90. Harga dah murah. Jom kita tengok dapat mainan apa. Untuk RM2.90 kita dapat cok dengan lollipop. Murah tu murah, tapi ni bukan mainan. 3/10. Sekarang macam mana dengan Petron? Bang, kat sini mainan apa paling murah Mainan? Dia tunjuk aku rak mainan ni, tapi semuanya harga RM10. Hah? RM10 untuk mainan je? Mana aku nak dapat duit? Jadi korang kena subscribe supaya aku dapat beli mainan mahal. Kemudian 7E Caltex. Mainan apa yang paling murah kat sini? Dia tunjuk aku kad Boboiboy ni. Sebenarnya harga dia RM5, tapi disebabkan dia nak habiskan stok, aku dapat RM2 je. Jom tengok aku dapat apa. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disebabkan kad ni yang paling murah, aku bagi 10/10.